Assalamualaikum Cik Maznah. Waalaikumsalam. Boleh saya tahu umur Cik Maznah berapa? Saya lanjut usia lah. 80 tahun. 80 tahun. Okey, alhamdulillah awak bagi sihat. Alhamdulillah. Allah bagi ke dia bagi pinjam lagi lah. Nyawa dia 40 dia pinjam. Allah bagi pinjam lagi. Makcik Maznah, kenapa Makcik Maznah nak guna aloe vera? Para beli. Dulu Atik dah pernah makan aloe vera ni. Tapi dah lama juga makan. Tapi tiba-tiba dia hilang. Dan tumpur yang jual tu Atik dah dia jumpa semula. Nak cubalah semula. Nak konon ni nak sambung semula. Berapa lama Makcik Maznah makan tu? Itu saya ingat lama juga dalam setahun lebih adalah. Tapi memang sihat ke? Jadi saya tahu saya masa makan dia punya aloe vera gel tu yang saya suka makan. Jadi saya sebut mungkin dengan orang tu dia punya sihat itu ada macam kelainan sikit lah. Kelainan sikit. Makcik Maznah nampak sihat lah dengan Mak Ungku. Apa amalan Makcik Maznah? Selain pada makan supplement. Mungkin hati mesti baik. Okay, without stress. Brisk walk kan? Hari-hari Makcik Maznah ni dengan Mak Ungku, dia brisk walk. Betul. Happy dua lelaki. All the best. Okay, semoga istiqamah ya. Ya, insyaAllah. Okay. InsyaAllah. Apa pesanan kepada semua apa ni yang dalam ni yang untuk guna produk? Pesanan saya kan, kalau ada siapa yang ada penyakit-penyakit kronik itu cuba aloe vera ni. Mungkin ada apa dia rasa sebalik untuk diri sendiri, cubalah dulu. Dah cuba baru tahu. Kan? Okey, terima kasih Cik Maznah ya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.